Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYAN. Sedikit sama decah, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, rakan-rakan daripada uh, utara sampai ke selatan, masuklah Sabah, Sarawak, Brunei Darussalam semua, Singapura. Mak mengharapkan yang biasa dirahmati Allah. Dan tak sihat jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Hari ini bersiaran luar untuk makluman semua followers mak. Mak tak masak berapa hari sebab apa? Yang pertamanya ada kundangan, kenyang dan makan malam, ada kenduri. Doa kesyukuran dia orang buat. So mak tak masak. Hari ni mak tak masak. Sebab apa? Dalam baka motor mak tu ada nasi 3 bungkus, ada jajan, ada macam-macam minum makanan. So mak rasa mak tak masak. Walaupun daging-daging tu masih banyak lagi, tapi kita bekukan dulu. Orang kata tak elok makan daging-daging yang baru-baru ni, simpan dulu. Hari ni mak bersana luar lah, seperti biasa mak nak buat tengok bagaimana proses kawan mak ni dia membuat rumah. Dia buat rumah, orang panggil dia buat rumah lah. Dia ambil upah lah. Kita jom kita tengok. Jom kita layan. Jom mari kita tengok. Ni dia buat rumah ni. Rumah ni asalnya katanya rumah tu dulu terbengkalai. Dia buat tiang je. Tak siap-siap. So sekarang owner dia suruh buat. Jadi kawan mak ni menyambung. Dia pun mencelah mak cakap. Dia melawak pula. Aku sibuk dengan bawa konten. Sibuk dia nak mencelah. Tengok. Ni dia. Rumah ni dia buat gunakan besi. Besi dipahamkan dengan kayu lebih murah. Besi jauh beza ni besi-besi ni. Dia gunakan besi-besi ni. Besi yang berkualiti. Tapi harga dia lagi murah lah kalau gunakan kayu. Betul Jam? Dia kata. So dia buat ni rumah ni ikut bajet. Ikut bajet tuan rumah tu lah. Bagaimana. Kalau dia kata sampai situ je lah. Kalau dia buat rumah ni bajet dia tak ada sampai bumbung tak ada lah. Dia bergantung kepada bajet. Tapi takkan kau buat rumah tak ada bumbung kan? Jelas teruk ni. Tapi rumah ni kalau dah siap pun mak rasa cantik ni. Sebab boleh tahan besar. Besar berapa luas ni? 44 34. Ni. Ni di tengah patri. Itu anak beranak tu yang pakai topi anak dia. Ni dia punya bos dia. Itu pekerja dia. Tu. Ini bukan pekerja aku. Pekerja. Ini manager. Pekerja. Tu dia nampak. Dua tingkat ni. Nampak. Kau nampak? Inilah. Lokasi ni dekat kampung mak jugalah. Keliling ni sawit. Sawit. Penuh lah babi-babi dalam tu ya. Babi memang sentiasa ada kawasan ni. Memang babi lah dia. Babi memang banyak. Nak buat macam mana kan? Tu dia. Sebab rumah ni cantik lah, luas. Dia gunakan papan. Lantai ni apa nama? Simin board. Lantai dia simin board ni. Sebab kuat. Mak nak naik tak larat. Tangga belum ada lagi. Mak tak boleh naik. Mak tak boleh nak naik. Tapi rumah ni kalau disiap pun cantik ni. Besar. Tu. Mak ambil sudut lagi jauh. Tu. Luas rumah ni. Ni bawah ni boleh parking kereta besok ni. Ni. Nampak? Besi banyak. Memang dia gunakan sepenuhnya besi lah. Sebenarnya besi. Kawan mak ni memang dia pandai buat rumah. Dia ada kemahiran buat rumah. Anak dia tu memang dulu ambil kos memang patri tu. Kau bagilah anak dia apa patri semua jadi. Dia memang ambil kos tu. Kalau dah belajar pun kalau tak dah belajar ambil kos tu tak kerti. Sesah aja dia. Tak buat macam mana? Kan? Ini engineer tu yang bos mak kata, kawan mak kata tu yang atas tu engineer. Entah dia belajar mana mak tak tahu. Mak setahu aku dia duduk kat kampung je. Dia kata engineer. Engineer tentang mana mak tak tahulah. Dia kata Jepun. Aku tengok ada dia sepanjang tahun kau kat sini, mana bila masa kau pergi Jepun. Kan? Dia katalah engineer, tapi dia pandai tukang rumah. Nak buat macam mana engineer tukang rumah. Kau tengok. Kawasan ni kawasan tanah rambut. Tapi dah piling lah kawasan ni. Cantik kan? Belum siap lagi lah. Tapi mak dah bayangkan bahawa dia akan jadi cantik. Dia akan cantik. Macam mana kau
Dia buat rumah sebelum ni, mak pernah buat video rumah Melayu yang cantik yang ada tunjuk langit tu. Cantik. Memang cantik. Cecah-cecah dekat 100,000 juga rumah tu dibuat. Nah ni. Berpanas Tangan mak ni pun dah kena panas. Lupa nak pakai lengan-lengan panjang. Okay, kita tengok lagi. Ni di bahagian dapur dia lah. Mak dipahamkan ni tempat tempat tahu tempat tempat meneran ni tempat bakal tempat ni. Tapi dia kena turun tangga lah besok kalau dia buat tempat ni. Sebab ni kawasan dapur dia. Ni dapur dia. Sebab dia buat rumah tinggi ni salah satu faktornya kawasan ni dulu kawasan memang banjir. So dia buat tinggi lah. Kawasan ni memang kawasan banjir, so dia buat kawasan ni tempat rumah ni tumbang tinggi. Nak banjir pun biar di bahagian bawah. Atas dia selamat. Ni besok ni ada tangga lah turun ni. Ni. Itu tandas. Tu betul lah mak cakap tempat tu engineer. Ni tokek engineer. Ni tangga. Habis tempat tu yang bawah tu tempat tu. Ini tempat sedia kain. Ini balkoni berehat. Oh, balkoni berehat. Wah. Cantik juga, best juga. Kau sawit semua. Isap rokok kalau bini-bini tak kasi kita isap rokok dalam rumah. Wah. Dia nak buat tempat smoking area pula. Rumah ni unik dah, Korea ke? Wah, ada buat tempat smoking area pula. Dia kata nak buat dah ada rokok tu tak elok untuk kesihatan kan. Dia nak buat juga. Ni di bahagian bawah dia lah. Bawah dia belum siap. Bawah dia ada simen, memang asalnya memang ada simen. Ni. Semua besi, sepenuhnya besi. Ni nampak. Tapi kawasan ni redup, sejuk. Tu. Anak dia tu nampak tu. Engineer. Anak dia memang belajar. Anak dia memang belajar memang ambil kipas-kipalan, patri tu anak dia. Tu. Ini rumah mak bayangkan kalau siap ni memang cantik. Dia bergantung kepada bajet. Sebagaimana mak cakap tadi, dia buat rumah ni ikut bajet. Bajet tuan rumah. Berapa tuan rumah mampu, sampai situlah. Nasib-nasib lah. Tapi sekarang pun kalau nak dipahamkan memang benda semua mahal, dik. Buat apa ke beli barang semua mahal. Untunglah tong gas tu dia holdkan dulu. Kalau tak, ayam seketul RM10. Tumpah pula air ni kata. Tuan itulah bukan rezeki dia, air minum tumpah. Bersirap-sirap bagai tumpah pula. Itulah kerja tak fokus. Itulah kejadiannya. Baru mak cakap tadi kan, berpuji sikit dia air dah tumpah. Aduh, pening. Okeylah, mak nak balik. Ni kita tengok suasana kampung Kenangan Batu 13 Ni Batu 13 ni jalan dia. Kita baliklah. Kita buat kerja-kerja kat rumah pula. Ni dia, ni rumah. Ni suasana dia. Kampung ni memang seronok lah. Siapa yang tak suka duduk kampung, kita duduk kat kampung ni memang tak dinafikan 1000 keseronokannya daripada duduk kat bandar. Duduk kat kampung ni udara dia dari segi alam, hijauan, segala-galanya bagailah memang seronok. Jalan kau boleh tembus sana, boleh tembus sini, tak ada masalah. Kau nak sana kau tak ada halangan, tak ada orang nak bising. Nenas tetap kiri kanan selain pada sawit. Inilah. Okey, mak sekarang ni dah nak sampai kawasan sungai. Sungai Sarang Buaya namanya. Namanya Sungai Sarang Buaya. Maaf gigil-gigil ni. Mak video mak gigil-gigil. Mak nak tunjukkan juga antara sungai yang ada di kawasan tempat mak ni lah, dengan airnya keruh. Ni namanya sungai. Nampak? Sungai Sarang Buaya. Buaya tak ada. Nama dia memang Sungai Sarang Buaya. Kau nampak dia sungai macam ni. Tapi sungai ni pernah meragut nyawa orang. Ketika banjir air penuh, ada orang yang lemas di kawasan ini. Dan ini jalan terus tegak untuk balik ke rumah mak. Kita akan melalui The Pirate Japan. Mak tunjukkan Jom. Kita tengok. Ini kita akan lalu menyusuri ni sepanjang sungai ni untuk balik ke rumah mak. Kita akan jumpa Pirate Japan.
Kan? Mak ini yang mak cakap seronok, hijau, pokok-pokok masih lagi ada sayur mayur yang boleh kau ambil, pokok pakis lah, pucuk ubi semua boleh. Tak ada orang nak melarang. Dia tumbuh meliah, tak ada duit, datang sini ambil. Kawasan ni dulu buang sampah, orang dah bising. Dah tak boleh nak buang sampah. Ini parit tadah, boleh tembus juga ke jalan raya. Ini satu jembatan. Kita akan lalui jembatan ni. Kita akan jumpa parit Jepun. Berut mak punya handphone ni. Yalah, al-maklum je lah, tangan tak sempurna. Harapkan tangan kiri saja. Tangan sebelah ni dah memerah minyak. Ya. Ni dia. Memang sawitlah kawasan ni. Memang kawasan ni memang agak sejuk sikit. Sebab pokok-pokok ni masih lagi bersahabat dengan kita. So ada sejuk lah. So harap-harap pokok ni kekal lah. Okey, pokok sawit ni ambil masa juga. Lama-lama ditolak juga, ditanam baru. Ni, mana sejuk kawasan ni memang sejuk. Sedap je. Ada kawasan sejuk, ada kawasan panas ya. Kita akan berakhir konten ni di parit Jepun. Bila sampai je parit Jepun, maka berakhirlah konten mak. Mak akan buat penutup di situ. Sebab mak tak masak ni. Sebab makanan banyak sangatlah orang bagi. So kita tidak akan masak lah. Mak kita akan masak apabila dah tak ada makanan. Bahan mentah ada. Tetapi oleh kerana orang dah bagi makanan, orang bagi nasi percuma, orang bagi lauk percuma, apalah kita nak masak. Kita tak mahu pembaziran dalam kehidupan kita. Weh, kawasan ni memang best, sejuk. Wow, sejuk. Ni kalau tidur bawah pokok ni memang nyaman. Mana parit Jepun ni jauh lagi ke parit Jepun. Kawasan Johor ni, Johor memang terkenal. Segala parit semua dia tahu nama. Ya, parit kuda, parit kangkung, parit payung, parit bisu, parit pekak, semua ada. Parit Jepun, parit Kelantan, parit Arab, semua ada di kawasan mak ni. Ada pula lori. Jangan kau lori. Okey, lori tu horn kat mak. Tanda mesra. Kenal itu. Jadi segala parit ni ada di tempat. Johor ni memang terkenal dengan parit. Apa parit yang tak ada nama? Tu cakap. Tu di hadapan 100 meter lagi parit Jepun. Kan mak cakap kawasan ni parit Jepun. Dia tulis situ apa? Kampung parit Jepun. Jepun. Nampak? Tu Kampung Parit Jepun. Maka berakhirlah konten mak. Semoga berjumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi dan kakak batasi hasil pribadi. Yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri. Doa selalu, insyaAllah bahagia akan mengiringi. Mak akan lalu di kawasan ini untuk berjam untuk balik ke rumah mak. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak? Parit Jepun. Bye.